Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita mendirikan solat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan kita doakan Allah Taala menerima solat kita insya-Allah. Yang saya muliakan pengerusi Masjid Nur Ramadan, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita masih lagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab 40 hadis jalan ke syurga. 40 hadis jalan ke syurga yang disusun oleh Al-Ustaz Zamri Ibn Hashim Hafizahullah Ta'ala, dan kita dah masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, An Mu'adz radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Dawud. Daripada Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang perkataan terakhirnya, yakni sebelum dia mati, iaitu perkataan ataupun kalimah la ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah, pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang faman ahabba, barang siapa yang nak ayyuzahziha 'anil nar, yang nak selamat daripada api neraka, Nabi kata, wa yudkhilal jannata, lepas tu dia boleh masuk syurga, falta'tihi maniyatuhu, maka pastikan bila saat dia mati ni datangkan niat dia, yakni benar-benar wahwa mu'minun billah, dia benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hadis yang menceritakan berkenaan dengan apabila seseorang yang mana dia nak masuk syurga, salah satu tandanya adalah mengakhiri kematian dia dengan kalimah yang mulia, iaitu kalimah la ilaha illallah, yakni kalimah tauhid, yang tidak mensyirikkan Allah dan menyatakan bahawasanya Allah sahaja satunya Tuhan yang layak disembah. Bahkan ada juga hadis yang menceritakan untuk dimasukkan seseorang dalam syurga, maka antara tanda-tandanya adalah dia benar-benar beriman kepada Allah dan juga dia ni beriman kepada hari akhirat. Tuan-tuan rahmati Allah, ada dua hadis ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz, yakni Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu.
Sebab itu Sayyidina Mu'az bin Jabal ni dikelar sebagai min fuqaha'is sahabah, iaitu di kalangan orang-orang yang faqih di kalangan sahabat. Bermaksud siapa? Bermaksud dia ni, yakni Mu'az bin Jabal ni orang yang faham pada agamanya. Dan di antara orang yang faham agama ni diangkat oleh Allah dan dia diangkat oleh Nabi untuk menjadi gubernur. Dan Mu'az ni diangkat menjadi gubernur di satu tempat, di satu kawasan, iaitu di kawasan Yaman. Maka Nabi pernah menyebut berkenaan dengan Mu'az. Nabi kata, "I'lam ummati bil halali wal haram Mu'az bin Jabal." Apa maksudnya? Maksudnya, kalau nak tahu berkenaan dengan apa yang berlaku kepada umat aku, sama ada perkara itu halal ataupun haram, maka salah seorangnya adalah yang mengetahui adalah siapa? Mu'az bin Jabal. Oleh sebab itu, apabila Sayyidina Mu'az bin Jabal meriwayatkan hadis ini, maka tuan-tuan sudah pasti kita tahu bahawa si hadis ini di tempat yang sangat-sangat bernilai dalam agama kita. Bahkan hadis yang kedua ni, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni, Abdullah seorang sahabat. Amru ni satu sahabat lain. Abdullah bin Amru ni satu sahabat. Bapaknya Amru, iaitu Amru al-As. Amru al-As ni, dia masuk Islam lewat sikit. Dia masuk Islam satu zaman dengan, ataupun sama time dia dengan Khalid al-Walid. Dan Amru al-As ni, dia di antara orang yang dihantar oleh musyrikin Quraisy untuk bawa balik orang-orang yang pergi berhijrah ke mana tuan-tuan? Ke Habsyah. Sebab tu tuan-tuan, sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi SAW perintahkan 12 orang sahabat di antaranya, iaitu Ja'far bin Abi Talib, untuk pergi ke Habsyah untuk minta pertolongan kepada seorang raja yang mana masa tu dia menganuti agama Nasrani yang diberi gelaran Najasyi. Maka bila dihantar pergi sana, minta pertolongan, minta bantuan, duduk sekejap. Akhirnya yang dihantar untuk bawa balik orang Quraisy siapa dia tuan? Amru al-As lah. Dan Amru al-As ni dia seorang diplomat. Dia memang pakar dari sudut strategi. Cakapnya pun pandai. Tapi tuan-tuan, sepandai-pandai orang bercakap, tapi kalau sekiranya dia berada di pihak yang salah, salah juga dia. Sebab itu Ja'far bin Abi Talib, dia berjaya untuk memenangkan, kita kata, menarik hati Najasyi ni untuk bercakap benar di hadapan Najasyi, dan Najasyi memilih Ja'far untuk tinggal di situ. Selama mana dia duduk di bawah pemerintahan Habsyah ataupun di bawah perlindungan Raja Najasyi, maka orang Islam masa itu selamat. Amru al-As kena hantar balik. Tapi sampai satu masa tuan-tuan, hidayah milik Allah. Amru al-As pun masuk Islam. Cuma banyak lagi cerita panjang berkenaan dengan Amru al-As ni. Tak sempat nak cerita hari ni. Kita cerita hari lain lah. Tapi bukan pasal Amru al-As ni yang meriwayatkan hadis ni, bukan Amru al-As. Bapa dia, Amru al-As. Anak dia yang meriwayatkan. Siapa dia? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni pun, dia ada kisahnya. Bila dia ni seorang sahabat Nabi yang mana tuan-tuan masuk Islam, maka antara benda yang dia buat adalah apa? Dia ni orang yang sangat-sangat rajin untuk beribadat. Bahkan ibadatnya sampai melupakan hidup dia. Dia ni kalau solat, sampai satu masa solat malamnya sampai tak tidur disebut. Dia ni puasa sampai tuan-tuan, puasanya sepanjang hari puasa. Bahkan tidak makan. Macam tu tuan-tuan cara dia untuk dekat diri dengan Allah. Apabila apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr ni diketahui oleh Rasulullah, Rasulullah jumpa dia. Rasulullah kata, "Fala taf'al." Kamu jangan buat dah. Ibadat kamu ni sampai lupa diri kamu. Dan Nabi kata, sesungguhnya isteri badan kamu ada haknya. Mata kamu ada haknya. Jiran kamu ada haknya. Isteri kamu ada haknya. Ini Nabi kata. Bermaksud apa tuan-tuan? Dalam ibadah, jangan berlebih-lebihan. Sekalipun niat kita baik, kita nak dekat dengan Allah. Tapi sampai tuan-tuan tak makan, sampai lupa nafkah pada isteri, sampai lupa bertegur dengan jiran. Rajin pergi semayang jemaah. Tapi tuan-tuan dengan jiran tak baik. Ini pun problem. Sebab itu tuan-tuan, dalam ibadat kita ni ada iqtisadu fil ibadah. Apa itu al-iqtisadu fil ibadah?
kesederhanaan ibadah. Kesederhanaan ni maksudnya apa? Bukan ibadat kita ni, tak apalah, tak payah sembahyang sunat. Kan? Sembahyang Jumaat tadi, sebelum sembahyang solat 2 rakaat. Sebelum nak solat Jumaat ni. Ada orang tak bangun. Bila tanya, kenapa tak bangun? Contohlah kan. Dia kata sunat kan. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat kan tak dapat dosa. Kan? Cuma mindset benda tu betul. Ma yusabu ala ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu masuk sunat. Apa yang dibuat dia dapat pahala, diberi ganjaran. Kalau dia tinggal dia tak dapat dosa. Betul tak? Tapi sebenarnya adakah kita ni nak berpegang tak payah buat pun tak apa. Memang betul. Tapi kita kalau sekiranya mampu, buatlah perkara sunat. Kalau tak mampu, tinggallah. Ini masalah hari ni. Orang tak mampu dan kuat semangat untuk buat perkara sunat. Yang mampu ni, dia sibuk benda lain. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, nak katakan 2 orang sahabat Nabi ni, dia bukan calang-calang. Ini sahabat Nabi yang Allah Ta'ala pilih. Dan mereka ini menjadi sahabat Nabi dan berdamping dengan Nabi. Maka 2 hadis ini diriwayatkan oleh mereka. Hadis pertama, qala al-muallifu rahimahullah, berkata pengarang dalam mensyarahkan hadis ini. Apa kata pengarang? Hidup di dunia hanyalah sementara. Kita ni tuan-tuan tak lama lagi lah tuan-tuan. Ada orang yang mana bila dia ni sampai satu masa Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Hari ni tuan-tuan Allah Ta'ala tarik seorang pemimpin. Allah Ta'ala tarik seorang pemimpin asal daripada Sabah. Daripada dulu ya, saya kenal, maksudnya kita kenal dia dari ahli parlimen lama dah. Almarhum Bung Mukhtar. Walaupun tuan-tuan ada orang tak suka pada dia, tapi tuan-tuan matinya dalam keadaan yang kita kata baiklah, hari baik. Wallahu a'lam. Tuan-tuan suka tak suka lantak. Yang penting dia mati hari Jumaat. Tuan-tuan tak suka tak mati hari Jumaat, tak tahu. Tapi tanda tuan-tuan husnul khatimah mati hari Jumaat. Jadi Allah Ta'ala tarik nyawa dia dalam keadaan kawan tu dah menang pilihan raya. Sikit lagi dah menang dah jadi adun. Tapi tuan-tuan Allah Ta'ala tarik nyawa. Sebab Allah Ta'ala tak tentukan nyawa ni melalui apa? Okey, tunggu habis penggai ni baru mati. Tak. Tunggu ada cucu 2-3 orang mati. Tak tuan-tuan. Kadang ada orang tuan-tuan anak pun tak sempat tengok anak meninggal. Bila tuan-tuan kita dikejutkan ada seorang tu, sian. Isterinya mengandung. Lebih sebulan 2 bulan nak salin dah. Suami dia tuan-tuan sihat lagi, umur baru 20-an, 30-an. Bawa pergi cek, buat check up anak kan, check up perut isteri. Petang tu, malam tu main badminton apa. Malam tu meninggal. Allah Ta'ala tak tentu kita ni. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata apa? Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia ni, umat ni dia ada tempoh masa. Roti gardenia pun ada expired date. Betul tak tuan? Kita ada expired date. Ada. Cuba tuan-tuan tengok dekat punggung tuan-tuan. Ada tak? Kalau ada boleh tengok tu, nescaya kita tahu bila kita mati sungguh lah. Sebut punggung ni tuan-tuan lucah pula Ustaz. Bukan. Memang betul kita ada punggung. Takkanlah tak ada punggung. Boleh tak tuan? Ustaz ada tak Ustaz? Memang tak ada. Jangan cari. Jangan duk nanti duk selak dia tengok pula. Tak ada tuan-tuan. Expired date kita dekat ni. Tapi nak cerita ada tak? Ada. Tapi tahu tak? Tak tahu. Roti gardenia ada. Kita tahu bila expired dia. Air ni pun ada expired date. Manusia ada expired date? Ada. Bila saya buat masuk ke sekolah-sekolah buat apa ni? Khusus pengurusan jenazah kan pada budak-budak sekolah. Saya suka melawak dekat budak-budak. Saya kata apa? Saya kata kita ni sebenarnya dah tarikh mati. Saja melawak kan. Seloroh dengan nama kan. Dia kata betul ke Ustaz? Betul. Nanti balik rumah, pergi jumpa parent, jumpa mak ayah, tanya surat beranak dekat mana. Saya kata kat mereka, saya kata surat beranak kat situ ada tarikh kelahiran. Dekat hujung belah bawah, bucu belah kiri, ada tarikh kematian. Dia kata, Ustaz betul ke Ustaz? Dia tu saya cakap, takkan Ustaz nak menipu? Dia mau percaya kan. Akhirnya saya kata, lawak je kan. Bukan betul pun, dia mau takut. Tu baru takut tu ada tarikh kematian.
Tapi sebenarnya kita ni ada, cuma Allah Ta'ala tak reveal je bila. Allah Ta'ala tak khabar. Tapi kalau kita ni tahu bila kita mati, nescaya hari ni Masjid Nur Ramadan ni, takat ini tuan-tuan tak ramai. Kalau orang tahu semua tarikh mati, ini semua Taman Raya Mesra ni, semua ni tuan-tuan, semua datang masjid. Sebab apa? Duk pakat ibadat. Bila tanya, kenapa duk tinggi sangat angkat doa? Dia kata, esok saya mati. Kenapa ni? Apa ni? Sujud lama-lama ni? Sujud lama. Orang-orang kan sujud lama. Hajatnya banyak. Dia kata, saya lagi 2 jam nak mati. Sonok tu kalau kita macam tu. Tapi itulah nak ceritakan. Sebab itu umat Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala, Nabi dah bagi satu guide ataupun kita kata panduan. Umur umat Nabi ni 60-70 lah. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat Nabi ni di antara 60-70. Sebab itu umur 60-70 dia kena beringat. Kalau kita masuk hospital tu, di ward kecemasan tu, emergency department tu, dia ada 3 jenis ward kan. Ada green zone, ada yellow zone, ada red zone. Yang 60-70 ni red zone lah. Sepatutnya tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak masuk ward, tapi sebenarnya dah kena beringat. Tapi Alhamdulillah umur 60-70 dah pergi masjid. Ustaz, saya dah 80, tak mati lagi. Itu tak apalah. Allah Ta'ala bagi kredit lebih. Sebab itu tuan-tuan nak tahu tak apa rahsia umur panjang? Tuan-tuan nak tahu? Siapa kat sini tahu rahsia umur panjang? Ustaz, rahsia mana bagi tahu? Dah nama rahsia, bukan rahsia dah. Dia sebenarnya tips umur panjang. Tuan-tuan nak tahu tak? Kalau nak tahu, tekan tap-tap lah. Itu yang TikTok tu. Baik. Nabi pernah sebut dalam hadis. Ini hadis Nabi ya. Nabi kata, man arada, barang siapa yang nak Allah Ta'ala ayyusa'a fi rizqihi. Ini Nabi kata. Dalam hadis lah. Barang siapa yang mana nak Allah Ta'ala lapangkan rezeki wa ayyusa'a fi asarihi. Dan Allah Ta'ala nak panjangkan umur dia. Apa tips dia? Nabi kata, fal yasil rahimah. Buat baik dengan saudara mara adik-beradik. Itu je. Kalau kita ni ada berenggang sikit dengan adik-beradik kita kan tuan-tuan, kena rapat-rapat balik. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ni adalah something wrong pada ahli keluarga kita. Maksudnya, dengan ahli kaum kerabat kita terdekat ni ada something wrong, ada masalah. Itu tuan-tuan tunggulah. Pendek umur cukup. Sungguh. Tapi ada orang kata macam ni. Dia kata, Ustaz, saya gaduh dengan mak dengan ni, tapi umur saya dah 80. Ni kita tak boleh nak kata benda tu betul terjadi. Tapi ini salah satu daripada asbab. Betul? Ada orang tuan-tuan, kenapa umurnya panjang? Boleh jadi. Dia ni tuan-tuan, rajin ziarah adik-beradik dia. Adik-beradik dia semua tuan-tuan, dah uzur. Dia seorang je kuat lagi. Dia abang sulung. Dia pergi ziarah adik dia. Kadang satu masa dia pergi ziarah kakak dia. Jauh, bukan dekat. Ada satu duduk di utara, satu duduk di selatan. Tuan-tuan, orang macam ni, insya-Allah Allah Ta'ala bagi panjang umur. Rezekinya pun Allah Ta'ala lapangkan. Jadi tuan-tuan boleh insya-Allah. Baik ya. Dan juga apa yang paling penting satu lagi. Dia ni banyak sedekah kepada siapa? Ahli keluarga. Sebab itu afdalus sedekah, seafdal-afdal sedekah. Bagi sedekah kepada adik-beradik. Tak payah cari fakir miskin jauh-jauh. Nak buat program bersamamu tu tak payah tuan-tuan. Adik-beradik cukup bagi sedekah pada mereka, insya-Allah Allah Ta'ala lapangkan rezeki. Sungguh. Ni kita duk cari orang miskin. Dalam tuan-tuan, negara kita ni tak ada orang miskin lah. Mana Ustaz? Ada orang miskin? Ada. Tapi orang miskin tak bersyukur. Saya cakap macam tu pasal apa? Ustaz ni, biar betul Ustaz. Betul. Saya, pengalaman saya memang pakat jumpa orang miskin. Tapi bukan semua dah tuan-tuan, ada beberapa je. Tapi memang rata-ratanya bermasalah. Syak dadah, apa lagi tuan-tuan, tak kerja kan. Bukan masalah miskin tu Allah Ta'ala bagi sebab tekanan hidup, tapi tuan-tuan disebabkan diri sendiri. Itu tak apalah, itu cerita lain. Tapi bila pengarang mengatakan hidup kita ni sementara, setiap orang ni ada ajal kan? Dan kita ni akan dijemput. Walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, adakah Allah Ta'ala lambatkan masa? Tak ada tuan-tuan. Allah Ta'ala akan percepatkan masa juga. Masa time tu lah. Contohlah tuan-tuan, sekarang ni pukul berapa? Sekarang ni pukul 8. Pukul 8, 5 minit, berapa saat, berapa detik ni tuan-tuan?
itulah masanya matilah kita. Tak ada pun tuan-tuan Allah Ta'ala lambatkan sikit ataupun awalkan sikit, tak ada. Itulah masanya. Ataupun kita kabur ke Allah, Allah, ya Allah, kejap-kejap Allah, aku nak buat amal dulu baru aku mati. Tak ada tuan-tuan. Malaikat maut bila masa dia cabut, dia cabut. Sebab itu tuan-tuan mati Allah. Dan sebutkan apa? Bila Allah Ta'ala disebut dalam Al-Quran, setiap orang ada ajal, bila masa dia cabut, Allah Ta'ala tak perlambatkan, Allah Ta'ala tak awalkan. Bila Allah tak lambatkan, Allah Ta'ala tak awalkan, bermaksud apa? Time tu lah kamu mati. Jadi oleh sebab itu, nak sebutkan kita kena sentiasa beringat. Kita tidak tahu bila kita akan menemui ajal. Dan di manakah tempat kita menghembuskan nafas terakhir. Kita tak tahu. Dan bagaimana keadaan kita di saat itu. Apakah dalam keadaan beribadat kepada Allah, maka mati kita pun dalam husnul khatimah. Alhamdulillah. Ataupun dalam melakukan maksiat, wa na'udzubillah, mati dalam su'ul khatimah. Itu yang kita tak mahu. Kita nak mati dalam keadaan macam mana tu tuan? Husnul khatimah. Sebab itu kita minta pada Allah. Apa doa kita selalu minta pada Allah? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kan? Doa tu untuk imam biasa baca dah. Ya Allah, ya Tuhan, aku berilah pengakhiran kepada aku dengan pengakhiran yang baik. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup, jangan akhiri kehidupan aku dengan pengakhiran yang tak baik. Sebab itu kenapa tuan-tuan ada orang yang mana dia mati dalam keadaan tak baik. Kerana hidupnya memang tuan-tuan sentiasa dalam keadaan melakukan maksiat. Kenapa orang mati dalam maksiat? Kerana hidupnya maksiat. Tapi kalau hidupnya taat dan tuan-tuan rajin beribadat pada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan dia dalam ibadat. Itu ramai rata-rata kita tengok sekarang ni di musim orang mati. Tuan-tuan, ni bukan musim banjir, bukan musim hujan, ni musim orang mati. Baru ni hari Ahad ni saya nak ziarah family kepada 2 orang pelajar yang mati kena gilir lori di Jalan Kuala. Dia nak pergi sekolah. Kawan tu, 2 orang tu kawan baik. Nak pergi sekolah, nak ambil surat berhenti sekolah untuk dia masuk college vocational. Ya. Nak sebutkan budaknya baik lah, budaknya pandai juga masuk college vocational lah, tingkatan 4 masuk. Dia tingkatan 3 tahun depan nak masuk tingkatan 4. Dalam perjalanan tu dia jatuh, tayar licin. Bila licin tuan-tuan, dijadikan cerita ataupun takdir Allah. Dia kena lenyek, kena gilir dia lori. Dua-dua sekali. Dua-dua dalam keadaan berpeluk masa tu. Ya. Di hari Ahad ni saya nak jumpa, nak ziarah family dekat je dengan rumah saya kan. Tapi bila kita tengok macam mana keadaan dia mati tu, ya memang betul orang kata mati dalam keadaan menyayat hati. Orang tak tengok mati macam mana, orang tengok mati dia tu pergi mana. Mati pergi mana. Sebab itu tuan-tuan mati Allah nak katakan cara orang mati ni dia seni kematian. Kalau kita mati dalam keadaan tuan-tuan ibadat, ada orang tuan-tuan dia duduk je. Hari tu saya jumpa ada seorang kenalan saya, tuan-tuan, dia kata keturunan dia, ada satu orang keturunan dia pencen polis, dia kata. Lepas dia pencen dia, tuan-tuan rajin pergi masjid. Macam tuan-tuan lah, pencen polis ke, pencen tentera ke, pencen kerja kerajaan ke, swasta ke, tuan-tuan lah. Lepas tu tak ada kerja lain, duduk masjid. Betul lah kan. Jadi bila duduk masjid ni kan tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan memang rajin pergi semayang. Akhirnya dia rasa macam hari tu dia rasa penat sangat. Dia tidur kat masjid. Dia tidur macam tuan-tuan lah, duduk bersandar kat belakang kan. Tapi saya tak doakan lah tuan-tuan yang duduk bersandar belakang ni cepat pergi kan. Tak. Tapi cerita betul ni, cerita saya baru jumpa dia baru ni. Jadi dia sandar belakang ni, dia tidur. Dia sandar belakang, dia tidur. Akhirnya tuan-tuan badan jadi lembek. Bila orang kejut, masa tu dah nak tutup lah. Tak silap saya waktu asar kan. Bila kejut-kejut dia kata pegang tangan dah sejuk. Rupanya meninggal tuan-tuan. Meninggal. Jadi nak katakan apa tuan-tuan? Ini cara dia mati dalam keadaan baik. Kita nak mati macam mana? Ada orang mati dalam keadaan dia sedang cari rezeki. Macam-macam saya tengok di video baru ni ada macam-macam isu kan tuan-tuan. Mati tengah bawa lori. Orang bawa lori ni tuan-tuan, sebenarnya orang kerja penat sungguh. Dia tahan tidur dia tahan makan dia, mungkin tahan kencing dia sebab nak hantar barang punya pasal. Tapi Allah Ta'ala
sampaikan ajal dia dekat situ. Mati dalam keadaan tertimpa dengan, sebenarnya orang yang tertimpa ni dengan satu benda yang kuat, yang apa tuan, batu ke lori ke apa, sebenarnya matinya dalam keadaan mati syahid. Sebab itu Nabi kata asyhadatu khams. Orang mati syahid ni ada 5 jenis. Al-mat'un, al-mabtun, apa lagi tuan? Al-gharaq, orang mati lemah, orang mati kena ta'un, kena wabak, orang mati kena halik, tertimpa satu benda, timpa pokok, macam-macam tuan. Jadi ada tanda-tanda husnul khatimah pada dia, bahkan tanda-tanda mati syahid bagi seseorang yang akhirannya mati dalam keadaan macam tu. Tapi kita nak ceritakan antara salah satulah tuan-tuan, orang yang dia nak mati macam mana? Saya yakin tuan-tuan ada di kalangan kita ni tak nak mati dalam keadaan mengejut, betul tak? Tertimpa pokok ke, bawa kereta ke tuan-tuan, masuk dalam sungai, mati lemah, duduk dalam kereta lama-lama tak keluar, lemah. Ada yang satu yang baru ni kan, yang dia masuk dalam sungai kan, ada PhD. Tuan-tuan. Masuk dalam sungai, seorang lepas, seorang lagi tak lepas. Meninggal, tuan. Mati lemah, mati dalam keadaan syahid. Orang mati dalam keadaan dia beranak. Dia beranak tuan, nak beranak ni meninggal. Darah tak cukup ke, darah tinggi ke, darah rendah ke tuan, sebab akan ada komplikasi daripada dia beranak, dia bersalin, matinya mati syahid. Orang yang mati lemah, mati syahid. Tapi kata-kata kita kata, oh, tak nak mati syahid, seksa. Seksa. Kata, baik mati ketika mana kita ni sakit ataupun duduk hospital. Tuan-tuan, yakin ke kita ni kalau kita duduk hospital, kita mati dalam keadaan baik? Ada orang yang duduk di hospital, mati dekat hospital, kita tak tahu macam mana cara dia menghadapi takdir dia sakit. Itu terhormati Allah. Saya tiap-tiap bulan saya masuk masjid. Memang tiap-tiap bulan masuk masjid. Tiap-tiap bulan saya masuk hospital. Sebulan 2 kali saya masuk. Sama ada bangunan baru di Hospital Ipoh tu, Hospital Raja Maisuri Bainun, bangunan KWKK tu, ataupun bangunan wad lama tu. Baru ni saya masuk wad kardiologi. Kardiologi ni wad apa tu kan? Dia general ward lah untuk pesakit jantung. Bila ada pesakit jantung ni duduk lama kan, sampai sebulan lah tuan-tuan dekat CCU. Akhirnya bila dah okey sikit, masuk ward, general ward dekat kardiologi tu. Jadi bila masuk situ, kata-kata saya akan jumpa pesakit jantung lah. Jadi apa saya buat? Saya ni masuk, bukan nak ceramah. Kalau saya ceramah tuan-tuan, kawan ni balik aware lah. Tapi saya buat apa tuan-tuan? Saya buat pertama, saya bimbing dari sudut spiritual pesakit. Nombor 2, kita ajar ibadat. Tapi jangan ajar ibadat dulu, sebelum dia ni menerima takdir dengan tenang. Sebab rata-rata orang yang sakit ni, dia susah nak terima takdir dia sakit. Sekalipun dia kata, dah buat macam mana? Kan? Biasalah, jumpa pasien ni dia kata, pakcik, apa khabar? Macam mana? Okey. Dia kata, macam ni lah, nak buat macam mana? Itu jawapan biasa lah, klise kan, jawapan. Dia tak pernah pun tuan-tuan bergantung harap pada Allah lah. Mungkinlah dia ada, kita tak nafikan. Tapi nak sebut perkataan, ini Tuhan punya takdir, Allah Ta'ala dah tetapkan pada saya, ini ketetapan Allah kepada manusia. Itu tuan-tuan susah nak cari orang cakap macam tu. Selalu macam ni lah dia akan kata, nak buat macam mana? Sakit lah kan, takkan sihat pula. Saya pernah kena sound tuan-tuan. Saya ni bila saya masuk hospital ni, kita ni mula-mula tak diberi kursus. Bila kita dah tahu, dah ambil kursus, 2-3 kursus pergi, tuan-tuan, baru kita tahu macam mana psikologi pesakit ni. Sebab itu pesakit ni dia ada cara kita bagaimana nak psikologi macam mana cara fikir dia. Orang sakit ni, dia sakit, contohlah kita kata, dia sakit kencing manis. Kencing manis ni 30%. Bakinya 70%. Apa? Sakit otak. Lepas tu tak nak makan. Siapa tak nak makan? Aku dah nak mati, buat apa nak makan? Ada tuan-tuan. Ada yang tuan-tuan tak nak sembahyang. Bila dia kata apa? Dia kata, pasal apa tak nak sembahyang? Dia kata, udahlah Tuhan, buat apa nak sembahyang lagi? Ada tuan-tuan. Jadi tak kira lah tuan-tuan, dia ni dulu siapa? Dia dulu pengurusi masjid.
Tuan-tuan, orang jadi pengurusi masjid, bila masuk hospital, semayang tak? Ada tak semayang? Saya pun tak semayang, Haji. Dia kata, saya boleh qada nanti. Tuan-tuan. Itu dia cakap, betul tentu ke? Belum, dah tentu ke dia ni boleh qada bila dia habis keluar hospital ni? Tak tahu, tuan-tuan. Dia keluar hospital ni ataupun dia mati kat hospital. Tuan-tuan. Jadi sebab itu, nak ceritakan apa? Nak katakan, bila kita sakit ataupun menghadapi takdir kita untuk menghadapi kematian, maka satu benda yang kita ajar supaya apa? Tenang dan semua bergantung pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, apa kunci kepada tuan-tuan, untuk kita ni menerima takdir ni, satu benda je, apa dia? Sabar. Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, ni tak ada dalam ni. Ni saya bagi cerita pada tuan-tuan ni supaya kita faham. Nanti kita semua sakit ni. Sama ada masuk hospital, tak masuk hospital ni, lain cerita. Tapi kita katakan, kena bersedia. Nabi pernah sebut dalam hadis. Ada satu hari, Sayyidina Ibnu Abbas, dia bagi tahu ataupun dia tanya kepada seorang tabi'in, dia kata, kamu nak tahu tak siapa perempuan ahli syurga? Maka, tabi'in ni kata, bala, sudah tentu aku nak tahu siapa dia. Lalu Ibnu Abbas cerita satu hari Nabi pernah dijumpa ataupun pernah dipertemukan dengan seorang perempuan kulitnya hitam. Ada pendapat para alim ulama mengatakan perempuan tu bernama Ummu Zafar. Ya. Jadi bila dia jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, doakan saya supaya aku sihat. Biasalah tuan-tuan, kalau jumpa orang soleh minta doa, betul tak? Jumpa ustaz, kata ustaz, saya baru lepas ni bypass ustaz, doakan saya ustaz. Ustaz, kaki saya dah kena potong ustaz. Mana? Tu, jari. Sikit je dia potong tu. Oh, doakanlah saya ustaz. Tak apalah tuan-tuan, kita pun doa. Tapi Nabi, ada cara macam mana Nabi ni menyantuni pesakit. Nabi tahu macam mana psikologi pesakit. Jadi bila tuan-tuan, Nabi ni disuruh diminta oleh perempuan ni untuk didoakan padanya. Maka Nabi kata macam ni. Nabi kata lupa dah. In syi'ti da'awtullahu ayyu'afiyaki. Tu je kata Nabi. Kalau kamu ndak, aku doakan kamu supaya kamu ni sihat. Betul, Nabi boleh doa. Tapi Nabi kata satu lagi, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu ndak, aku doakan supaya kamu ni sabar, kamu akan dapat syurga. Kamu nak mana satu? Nak sihat ke nak syurga? Maka tuan-tuan, perempuan tu pilih, aku memilih untuk aku jadi orang sabar. Dia sakit apa perempuan ni? Belum cerita habis lagi. Dia ni sakit sawan. Epilepsi. Bila orang kena epilepsi ni apa berlaku? Dia jadi tak sedar diri. Lepas tu menyebabkan tuan-tuan, semua benda terbuka. Aurat terbuka, apa semua terbuka. Akhirnya dia kata apa? Dia kata, kamu tolong doakan aku sabar dan doakan supaya aurat aku tak terbuka bila aku kena sakit epilepsi nanti. Jadi kita belajar daripada hadis ni, nak katakan apa? Nabi mengajar kepada orang yang sakit ni supaya sabar satu. Macam mana cara sabar? Sabar ni, saya meletakkan dua benda. Yang pertama, sabar dalam menerima takdir. Itu dulu. Itu paling, kita kata apa tuan-tuan, paling utama untuk kita sabar. Maksudnya, sakit ni Allah bagi. Sakit ni kafarah dosa. Itu semua ni tuan-tuan adalah tanda kita menerima takdir. Nombor dua, sabar dalam ketaatan. Ini tuan-tuan, semua orang tak boleh buat. Bukan tak boleh buat. Susah nak buat. Sebab apa? Sebab dalam keadaan sakit, susah nak jadi orang yang taat, dalam sabar dalam taat. Contoh apa tuan-tuan? Seorang pesakit, kebanyakannya di hospital, semua tuan-tuan, dah buka tudung dia orang perempuan. Orang lelaki, dia biar tuan-tuan, perut dia tunjuk pada orang. Kakinya tuan-tuan, biarnya nampak sampai ke lutut, sampai ke betih. Bahkan dia tak rasa apa dah. Dia kata tunjuk je tuan-tuan kemaluan dia. Dia kata apa? Sebab misi dah pegang banyak kali dah. Aku rasa tak ada apa-apa dah. Dia kata. Dia biar je pakai baju hospital tu tuan. Terbuka lah kemaluan dia. Kita tengok pakcik tutup lah pakcik. Dia kata dah tak rasa apa dah. Misi dah pegang banyak kali dah. Jadi tuan-tuan, itu lah susah orang nak buat. Orang perempuan, rata-ratanya semua hilang tudung. Bukan semualah.
kebanyakannya hilang tudung. Sakit. Especially orang-orang tua. Tapi tuan-tuan, saya ada satu hari lah. Ni nak sebut ni. Nak masuk hadis ni. Ya? Baik. Satu lagi. Sabar dalam ketaatan ni apa? Ibadat jangan lupa time sakit. Itu bila saya tuan-tuan masuk bab spiritual care kepada pesakit ni, kita ajar dulu macam mana nak menerima takdir. Cara dia macam mana? Adalah saya akan cuba minta dia keluar ceritakan apa yang berlaku pada dia semua sampai habis. Panjang lagi ya, banyak. Berapa dah? Oh, nak syak lah. Seronok cerita ni. Tak habis lagi ni tuan-tuan. Boleh sambung lagi. Nanti azam boleh sambung lagi. Boleh. Sampai pukul 10 boleh. Sebab ni penting tuan. Saya buat satu kursus tau. Baru ni saya buat kursus ibadah pesakit dekat satu masjid di Ulu Kinta tuan-tuan. Alhamdulillah sambutan memberangsangkan lebih 100 lebih orang datang. Kita tak ajar sangat ibadat pesakit ni. Ajar, yang paling penting ajar ibadat pesakit. Tapi macam mana nak handle diri ketika mana sakit. Tu jarang orang ajar. Kita tahu tuan-tuan nak semayang masa sakit ni. Tapi rata-rata kalangan kita ni bila dia tak tahu nak apply masa dia sakit. Ustaz ajar, dia kata apa? Dia kata kalau sakit kaki, semayang, boleh semayang duduk, dia kata. Tapi bukan sakit kaki ni Ustaz, sakit seluruh badan. Ingatkan sakit kaki tu kaki je sakit. Tak, orang sakit ni seluruh badan sakit. Sakit denggi. Orang kata denggi ni demam Ustaz. Demam denggi je. Boleh lagi semayang diri, semayang macam biasa je. Mana ada kaki dia sakit ke apa, kaki kena potong ke, ataupun gangrene ke. Tak ada. Tuan-tuan, bila kena denggi, bukan mana sakit, tak ada apa demam. Ni satu badan ni tak boleh turun katil. Jadi macam mana nak apply? Itu kena. Yang penting dia ada kemahuan saja untuk ibadat masa dia sakit. Baik ya. Jadi, ni saya pendekkan cerita lah. Saya tak pukul 8-10. Sikit lagi. Jadi tuan-tuan, ada satu hari, bila saya jumpa ada seorang pesakit ni, umur 86. Betul, ini cerita benar. Bila saya jumpa tu, saya tengok makcik ya. Tengok makcik ni elok, bertudung, pakai baju ni tuan-tuan tutup aurat. Anak-anak ni keliling. Masa tu dah nazak. 86 tahun tuan-tuan. Dah nazak. Bila saya kata pada anak-anak dia umur 60 dah. Dia kata, makcik, saya panggil makcik juga lah. Makcik, tolong bisikkan pada telinga kanan opah kalimah La ilaha illallah. Paling simple, Allah. Tak payah. La ilaha illallah marrabbuka. Tak payah. Kawan tu tak mati lagi. Dia nazak saja. Jadi, bila ajar tuan-tuan, apa benda yang makcik ni buat? Bagus. Tudung, tutup semua tuan-tuan. Makcik ni, dia sesak nafas. Bila sesak nafas, apa dia sebut? Allah. 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 Sepatutnya saya belajar kat situ apa dia? Kita punya pernafasan ni tuan-tuan, bila sebut Allah, dia memang kena. Kita tak tahu adakah pengakhiran kita Allah ataupun la ilaha illallah. Depends pada amalan kita. Depends pada kata-kata kita, penjagaan kata-kata kita, amalan ibadat kita. InsyaAllah tuan-tuan, kalau sekiranya hidup kita masa kita sihat, kita ni orang yang taat pada Allah, InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk kita menghadapi sakaratul maut. Antara salah satu doa kita minta pada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ataupun Allahumma hawwin ala fi ghamaratil maut. Apa maksud dia? Ya Allah, permudahkan, ringankan aku untuk aku menghadapi sakaratul maut. Itu doa kita. Dan yang paling penting kita minta, Ya Allah, matikan aku dalam keadaan aku mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Itu je. Sebab orang yang bila dia hadapi sakaratul maut, apa berlaku? Otak dah jam. Ada orang yang dia nak mati, dia mencarut bila nak mati. Ini tuan-tuan, saya pernah tengok sendiri dengan mata kepala saya sendiri, menjerit-jerit dalam buat. Bukan menjerit-jerit pasal apa tuan, terlampau sakit. Dan terlampau sakit menyebabkan otak ni tuan-tuan jadi mabuk. Bila mabuk, apa benda keluar daripada mulut dia, kita tak faham. Bahkan baru ni saya sedih jugalah kawan saya ada seorang tu. Bila dia mati, dia meninggal dunia tuan-tuan, dia cakap siang. Cakap siang tuan-tuan. Bila tengok-tengok balik, orang buatan orang. Dan saya yakin orang yang hantu santau ni adalah orang daripada Thailand. Dan banyak kali lah ada 2-3 orang kawan saya ni mati kena santau.
Tuan-tuan, Allah, saya je tak kena lagi, na'udzubillah. Jangan doa tuan-tuan, doalah baik-baik tuan-tuan, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau sekiranya kita mati dalam keadaan kita menantikan mati kita, haraplah tuan-tuan, antaranya apa? Kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan mati kita dan akhiri kematian kita dengan kalimah la ilaha illallah. Seminit lagi ya tuan-tuan. Saya tunggu masa nak habis. Habis tu habis lah. Tak apalah, habis dah turun tuan-tuan. Jadi antara yang disebut dalam sikit lagi. Dia kata apa amalan dia, kena rajin istighfar, kena banyak selawat. Antaranya apa, zikir perlu perbanyakkan. Apa dia? Sebut la ilaha illallah tu di dunia sebelum masa kita hidup ni tuan-tuan. Paling kurang apa? 200 kali sehari. 100 kali pagi, 100 kali petang. Kalau boleh lah tuan-tuan. Itu kalau kita mengaji di pondok. Lepas subuh ni orang-orang pondok, budak-budak pondok ni dah akan la ilaha illallah, la ilaha. Rajinlah pergi tahlil. Orang kita ni rajin pergi tahlil bukan sebab nak zikir la ilallah. Dia rajin nak makan kenduri tahlil tu saja. Jadi tuan-tuan, perbanyakkanlah zikir pada Allah la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan pada kita insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.